dia jadi meletup memburuk tu apabila ada orang-orang politik masuk campur. Yang mana orang-orang politik ini cuba membodek dan mengipas Datuk Mubarak ni. Dia rasa dia boleh masuk, dia rasa yalah politik kan. Dia rasa dia boleh apa saja, dia rasa kerajaan dengan kita. Dia salah. Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu. Terang bulan bawa cahaya, anak nelayan menangkap ikan. Orang fitnah dan khianat kita percaya. Orang yang jujur dan ikhlas kita tinggalkan. Okey, sambil hampa menilai pantun daripada sahabat TikTok aku sebentar tadi, aku nak ajak hampa semua untuk melihat VTT ni. Ada dua VTT yang aku sediakan. Dia perbezaan apa yang aku maksudkan, keikhlasan, amanah dan orang yang berkepentingan dan khianat. Jadi bulan April, Sharifah Nurzaida dengan beberapa orang ibu sokor dengan wari kelana angkat benda ini ke Dewan Keadilan dan Undang untuk mendapat nasihat sekaligus dimuktamadkan. Yang diangkat ke Dewan Keadilan dan Undang pada mesyuarat 17 April itu bukanlah pengaduan, dah jadi keputusan, tapi judgement, penghakiman yang telah dibuat di rumah luar. telaga undang oleh waris-waris dan juga ibu sokor. It's a judgement actually. Dah jadi keputusan di bukan luar itu aduan. sendiri. Tidak ada satu aduan pun yang dibawa kepada tuanku. Tuanku hanya menerima sahaja. Baik. Dan tuanku pun ada titah cakap, ini keputusan di luar, ini keputusan di telaga undang. Kita semua ahli-ahli Dewan Keadilan, termasuk saya sebagai pengerusi Dewan Keadilan, tidak ada pilihan melainkan terpaksa menerima. Setiap datuk-datuk lembaga ni dapat konsen daripada waris masing-masing, dan kemudian datuk-datuk lembaga ni berjumpa, berpakat-pakat, maka terbentuklah Majlis Datuk Lembaga Adat Sungai Ujong. Dan saya diberitahu Datuk Mubarak pun sebenarnya dimaklumkan. Mubarak tak setuju ataupun minta ditutup, dimansuhkan, boleh. Dia boleh buat request. Tapi macam cakap tadilah, kuasa tu tetap datang dari bawah. Di bawah. Isu yang saya faham sekarang ni, anak-anak waris tak setuju. Datuk lembaganya pun tak setuju. Jadi macam mana nak enforce? So, bila ketegangan tu meletup, orang politik masuk campur, timbul tindak balas daripada anak-anak waris kelana dan juga ibu-ibu sokor kelana hulu. Timbul tindak balas. Itulah tu silapnya tu, orang-orang politik ini memandang rendah upaya, pengaruh dan juga kuasa ibu sokor kelana hulu. Sharifah Nurzaida Al-Qadri ni hanya salah seorang saja daripada perempuan-perempuan ibu sokor yang berkuasa ini. Mereka sangat berkuasa sebenarnya di Sungai Ujong. Dan datuk-datuk lembaga pun di Sungai Ujong tidak boleh mengatasi kuasa-kuasa diorang ni. Pergaduhan antara waris dan undang itu sendiri, sebab yang Mulia Datuk katakan tadi, ia bermula apabila orang politik masuk campur dan orang politik tu buat report polis, laporan polis terhadap waris, dan undang pula tiba-tiba hendak memecat orang di bawahnya walhal dia tak ada kuasa. Lepas tu orang di bawah pula memecat pula undang. Jadi macam polemik itu bagi orang luar macam berserabut sikit. Berserabut sangat-sangat sampai yalah, sebab ada di Sungai Ujong ni memerlukan muafakat. Maknanya muafakat itu datang bila semuanya sebulat suara berkata. Tetapi dalam polemik sebegini adalah sukar untuk mendapat sebulat suara muafakat itu. Bagaimana kita nak tahu siapa sebenarnya yang ada kuasa? Okey, dia begini. Untuk memilih, melantik, termasuk juga memberhentikan seseorang datuk undang dan juga datuk lembaga kita ambil contoh macam waris-waris kelana ni lah, dia waris berundang, maka waris-waris dan juga ibu sokor kelana yang ada saka, baka dan pusaka yang ada kuasa wibawa untuk buat keputusan. Baik. Dan diorang mesti berpakat-pakat. Dan dalam kes Datuk Mubarak ni, saya difahamkan ada konsensus. Sebulat suara. Ada konsensus. Ada konsensus dan keputusan dibuat. Tapi yang menarik itulah tu, keputusan itu dibuat pun surat dihantar kepada Yang di-Pertuan Besar, maka Tuanku Mukhlis sebagai Presiden of the Dewan Keadilan dan Undang lah, pengurusi kan, dan juga pihak-pihak yang lain yang berkenaan lah. Baik.
Surat tu berkuat kuasa 13 Mei 2025. Tapi yang menariknya ketika itu ibu sokong Kelana Hulu ini anak-anak waris pun sebenarnya gini, anak-anak waris dia ikut dia. Okey. Sebab mak cakap anak ni ikut. Yelah. Kan? So ibu sokong ni dia ketika tu tidak dihebahkan. Kenapa tidak dihebahkan? Sebab saya diberitahu Telaga Undang Sharifah Nurzadah Al-Qadri ini ketika itu dia cakap kita jangan hebahkan, kita bagi peluang kepada dia, nak bagi peluang kepada adik dia Datuk Mubarak ni untuk tampil datang minta maaf dan juga mengaku kesalahan. Itu saja. Tapi itulah, as time goes by, masa berlalu sehinggalah dalam bulan Mac 2026 Datuk Mubarak masih lagi tidak datang berjumpa dengan kakak dia pun. Tidak lagi Ibu Sokong masih lagi tak nak angkat benda tu ke Dewan Keadilan. The judgement paper tu tak nak lagi angkat. Oh, tak angkat lagi sejak 2025. Jadi Ibu Sokong ini, termasuk Telaga Undang Sharifah Nurzadah ini, minta dengan Datuk Andulika Menulika, Datuk tolong buat pengumuman hebahan. You hebah saja dulu. Tu yang buat live. Seingat saya ada rakaman video lah mengatakan Mubarak diberhentikan sekian tu, ada tu. Saya ingat saya bulan Mac 2026, bulan puasa tu hari. 2 hari 3 hari nak raya saya ingat masa tu. Ada sebab kenapa dipilih hari tu. Bila hari raya, biasalah kita akan datang jumpa saudara mara kan, adik kakak, adik-beradik akan datang. Jadi apabila dihebah tu, dengan harapan adalah rasa segan. Kan, orang dah tahu mungkin ada rasa malu, datang minta ampun, minta maaf. Pun tak berlaku juga. Jadi bulan April, Sharifah Nurzadah dengan beberapa orang Ibu Sokong dengan Wari Kelana angkat benda ini ke Dewan Keadilan dan Undang untuk mendapat nasihat sekaligus dimuktamadkan. Yang diangkat ke Dewan Keadilan dan Undang pada mesyuarat 17 April itu bukanlah pengaduan, dah jadi keputusan, tapi judgement, penghakiman yang telah dibuat di rumah luar. Telaga Undang Di oleh waris-waris dan juga Ibu Sokong. It's a judgement actually. Dah jadi keputusan di Bukan luar itu aduan. sendiri. Tidak ada satu aduan pun yang dibawa kepada tuanku. Tuanku hanya menerima sahaja. Baik. Dan tuanku pun ada titah cakap, ini keputusan di luar, ini keputusan di Telaga Undang. Kita semua ahli-ahli Dewan Keadilan, termasuk saya sebagai pengerusi Dewan Keadilan, tidak ada pilihan melainkan terpaksa menerima. Daripada video yang aku tunjukkan tadi, video yang pertama tadi tu, daripada podcast dengan pajak otak, okay, dia menceritakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang politik. Orang politik ni lupa ada pepatih adat Kesultanan Negeri Sembilan ni tumbuh daripada bawah ke atas, tetapi menitik daripada atas ke bawah. Dia memang tak boleh dipisahkan, walaupun ada cubaan menukar sejarah, menipu fakta, manipulate situasi. Itu satu, itu melambangkan kerakusan politik sanggup untuk khianat raja-raja Melayu. 8 menteri yang sedang berkhidmat sebagai menteri penuh, dan begitu juga terdapat 7 orang menteri dan timbalan-timbalan menteri. Sebab kita adalah parti yang mempunyai pengalaman pentadbiran yang baik. Itu sebabnya kita berprestasi tinggi. Kita tak sebut pun lain-lain kementerian, lain-lain menteri daripada parti lain, tak sebut. Kita sebut tentang diri kita. InsyaAllah kita lakukan yang terbaik. Sebab Yang Berhormat PM telah bagi keamaran, siapa-siapa sebut menteri lain ataupun kementerian lain, sila letak jawatan. Itu arahan dia. Tapi saya jawab tadi, tak payah suruh letak jawatan. Sebab yang melantik menteri ini Perdana Menteri. Kalau dia tak suka, pecat je lah. Tapi takkan sampai hati nak pecat. Kami semua bekerja dengan kuat, bekerja dengan cukup berjaya. Video kedua pula menjurus kepada sikap ego dan angkuh. Okey. Aku rasa rakyat cukup bijak. Tak perlu cabak-mencabak lah ZMD. Rakyat cukup bijak, rakyat pun tahu. Dan ni kita dah di fasa keempat. Di fasa keempat penggal PH pemerintah. So kita ada lebih kurang 11 ke 10 bulan lagi untuk berlakunya pilihan raya. Dan biarlah masa tu kita spend duit untuk mengadakan pilihan raya tanpa ada kecacatan ataupun untuk menjalankan benda yang masih lagi tak penting. Bukannya kita di hujung penggal ataupun di hujung tempoh pemerintahan.
Kita masih ada lagi kurang daripada setahun. So insyaAllah bulan 7 ataupun bulan 6 adalah masa sesuai untuk pilihan hari tahun depan. So aku rasa tak perlulah menganjing, menunduk dan minta simpati. Kononnya UMNO sekarang dah kuat, dah bongkar. Itulah balik pada pantun aku seperti tadi. Bila penyataan ummah ini berlaku, dia bukan menampakkan satu wibawa ataupun akhlak yang baik. Aku ada mengambil pengalaman 33 bulan kerajaan PN perintah. Itu dikonsiderkan kerajaan Melayu. Semua pemimpin yang terlibat hari ini semua ada dalam penyataan ummah. Mungkin ada yang rindu dengan gaji, kelebihan, imbuhan yang ada. Dan ada juga yang ada situ yang rasa tak cukup-cukup kerana nak menyakau tak habis-habis. Kuasa lebih penting bukan pada rakyat. 70 tahun lebih negara ini merdeka. UMNO hanya jadi pembangkang 22 bulan. Tapi Melayu masih di mana? Itu yang aku nak cakap. Ini adalah video pertama aku buat tentang PRN Negeri Sembilan. Dan aku mohon semua rakan-rakan untuk mendoakan kemenangan kali ini milik PH. Bukan atas dasar kebencian ataupun marah dengan tindakan kianat yang UMNO buat. Tindakan UMNO yang berdahaka pada Sultan Negeri Sembilan. Tapi sampai satu titik pengajaran. Titik terendah orang Melayu apabila ia dan mengangkat orang yang mencuri, menyamun hak rakyat, orang yang mencetuskan polemik, menjatuhkan yang tuan besar, pembesar Melayu. Itu yang aku nak cakap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya. Waris